Okay guys, 30 hari, 30 board game. Ini board game review yang ke-7 yang korang boleh main masa raya. Sekarang ni? Tak. Hello, what's up guys? Ni game Masquerade. Aku boleh guarantee ni game paling best korang boleh main masa raya. Game ni senang je, otak santai. Korang boleh main 2 sampai 13 orang. Dan tema game ni, korang kena menyamar sampailah korang jadi kaya. Game ni ada 3 action. Yang pertama, korang boleh tengok karakter korang. Korang boleh guna skill karakter korang. Ataupun korang boleh swap karakter korang dengan orang lain. The best part is, game ni ada 16 jenis karakter. Korang boleh main seramai 13 orang. So kita ada macam-macam karakter, macam-macam skill. Ikut korang lah guys. Korang nak jadi king, korang nak jadi witch, ataupun korang nak jadi thief, nak jadi bishop. Semua karakter korang boleh jadi. Tapi cara nak menang is korang kena collect sampai 16 coin. Dan macam biasa guys, korang kena tipu-tipu sikit lah kalau nak menang. Okay, untuk raya, game ni aku paling recommend. Sebab apa? Korang boleh main seramai 13 orang. Kalau ada ramai family, ramai kawan, ramai adik-beradik, korang boleh try game ni. Confirm best.